Adakah anda sudah bersedia menyaksikan sebuah langkah penting dalam sejarah politik Sabah yang bakal menggegarkan arena negeri? Hari ini kita menyaksikan kenyataan yang boleh menjadi titik semula arah perjalanan politik Sabah. Ikuti bersama dalam video ini, kita bongkar fakta, sejarah dan persoalan di belakang pembubaran DUN Sabah ke-16 dan kenapa keputusan ini mempunyai implikasi jauh lebih besar daripada sekadar pilihan raya negeri. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Screen Media. Kali ini kami bawakan satu berita yang dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk DUN Sabah bubar, pilihan raya dalam 60 hari. Berita ini diterbitkan pada 6 Oktober 2025. Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor, mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Sabah membuka laluan untuk pilihan raya negeri ke-17. Pengumuman dibuat semasa majlis bersama Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah, GRS di Menara Kinabalu, Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri sebentar tadi. Keputusan itu diumumkan oleh Ketua Menteri Haji Jinor selepas mengadakan perjumpaan dengan Wakil Rakyat Kerajaan di tempat sama awal petang ini. Terdahulu, kenderaan yang membawanya memasuki Istana Seri Kinabalu pada 8.51 pagi diikuti kenderaan membawa Yang di-Pertua Negeri Sabah, Musa Aman pada 9.20 pagi. Hadir sama pada majlis berkenaan ialah Timbalan Ketua Menteri Joaquim Gunsalam yang juga pemangku Presiden Parti Bersatu Sabah PBS serta anggota Kabinet Negeri. Presiden Parti Komponen GRS turut hadir iaitu Pandikar Amin Mulia daripada Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO, Chin Supin Parti Liberal Demokratik LDP, Liu Yunfa Parti Harapan Rakyat Sabah dan Anifah Aman Parti Cinta Sabah PCS. Turut hadir Pengerusi Pakatan Harapan PH Sabah, Iwan Benedik yang juga Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu AKKO serta Pengerusi DAP Negeri Pung Jinsi. DUN Sabah mempunyai 79 kerusi dengan 73 daripadanya dipertandingkan manakala 6 lagi dilantik. Pada PRN lalu, GRS yang ketika itu berada dalam gabungan Perikatan Nasional PN dan BN serta PBS membentuk kerajaan dengan penguasaan 41 daripada 73 kerusi. Parti Warisan mempunyai 23 kerusi manakala Pakatan Harapan PH dengan 9 kerusi. GRS didaftarkan secara rasmi pada Mac 2022 dianggotai Bersatu, PBS, Parti Solidariti Tanah Air Kustar dan Parti Maju Sabah SAPP tanpa penyertaan BN dan PAS. Bagaimanapun, pada November tahun sama, Haji Ji dan pemimpin Bersatu keluar dan menubuhkan Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Bersatu kemudian digugurkan daripada GRS. Pada Januari 2023, BN menarik balik sokongan terhadap Kerajaan Sabah yang ketika itu dipimpin GRS, namun PH mengambil keputusan untuk menyokong Kerajaan Negeri, seterusnya mengekalkan sedia ada dan Haji Ji sebagai Ketua Menteri. STAR serta SAPP akan bertanding secara berasingan dengan menggunakan logo masing-masing menyebabkan mereka tidak lagi dianggap sebahagian daripada GRS. GRS kini dianggotai oleh Gagasan Rakyat, PBS, USNO, LDP, Harapan Rakyat serta PCS. Gabungan itu mempunyai 42 kerusi DUN. Kerusi lain seperti berikut: Warisan 14, BN 12, PH 7, Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat 2 dan PAS 1. Untuk makluman sahabat penonton semua, sebelum pengumuman ini, wujud spekulasi meluas tentang tarikh pembubaran DUN.
Menjelang 4 Oktober 2025, media melaporkan bahawa pengumuman mungkin dibuat seawal pada hari Isnin atau Selasa minggu tersebut. Namun, pihak kerajaan negeri menasihatkan agar semua pihak merujuk kepada kenyataan rasmi sebelum membuat sebarang kesimpulan. Bahkan Hajiji pernah menyatakan bahawa keputusan bubar hanya akan dibuat selepas mencapai konsensus dalam kalangan parti komponen GRS melalui majlis tertinggi mereka, walaupun ia berada dalam hak prerogatif beliau sebagai Ketua Menteri untuk menasihati Yang di-Pertua Negeri Sabah. Juga, sesi penetapan tarikh pengumuman dan persediaan sidang media seringkali menjadi petunjuk kepada langkah rasmi yang akan diambil oleh kerajaan negeri menjelang PRN. Sekiranya DUN tidak dibubarkan lebih awal, ia dijangka akan terbubar secara automatik pada 11 November 2025 berdasarkan tempoh 5 tahun perundangan DUN Sabah. Dalam beberapa kenyataan semasa pembubaran diumumkan, pemimpin GRS menyebut bahawa keputusan awal untuk pembubaran telah dipersetujui melalui mesyuarat majlis tertinggi dan sebarang aspek teknikal lain seperti tarikh penamaan calon dan hari pengundian akan ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Konteks politik semasa menjelang PRN Sabah ini cukup mencabar dan dinamik. Menurut artikel Sabah's Political Chessboard Ahead of States Election, Sinar Daily, pembentukan dan perpecahan gabungan antara GRS, PH, BN dan PN semakin membentuk pentas politik kompleks di negeri tersebut. GRS dan PH telah mengumumkan kerjasama rasmi bagi menghadapi PRN Sabah ke-17 walaupun butiran formula pakatan masih dalam rundingan. Pada masa sama, BN dan PH turut mengesahkan pakatan antara dua pihak tersebut untuk negeri Sabah menjurus kepada situasi di mana GRS dan BN mungkin bertembung secara langsung, walhal kedua-dua pihak memiliki kerjasama dengan PH dalam kerangka lebih besar. Struktur pembahagian kerusi, tuntutan politik tempatan berbanding nasional dan identiti parti tempatan menjadi semakin penting dalam naratif politik negeri di mana parti tempatan ditekan untuk mempertahankan relevansi mereka di tengah percaturan nasional. Para sahabat penonton yang dikasihi semua, dengan pembubaran diumumkan dalam tempoh 60 hari untuk mengadakan pilihan raya negeri, persoalan besar mula muncul. Apakah strategi pembahagian kerusi antara parti komponen ketika ini? Bagaimana peranan parti tempatan seperti PBS, USNO, Gagasan dan PCS akan dibandingkan dengan pengaruh parti nasional melalui PH atau BN? Adakah pengundi Sabah akan lebih menilai calon tempatan berbanding identiti parti besar nasional? Sejauh manakah kerjasama antara GRS dan PH mampu menarik undi majoriti, dan adakah gabungan lain seperti PN akan menyumbang kepada fragmentasi undi yang menguntungkan pihak tertentu? Malah, apakah implikasi hasil PRN terhadap hubungan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, terutama dalam hal peruntukan pembangunan dan autonomi negeri? Bak kata pepatah lama, tinggi lurah tidak pasang dinding. Jauh perjalanan banyak pengalaman. Kini, Sabah diambang perjalanan baharu yang akan mencorak landscape politiknya. Dalam tempoh 60 hari, kita akan menyaksikan taktik kempen, rundingan kerusi, serta pengaruh sentimen akar umbi. Sama ada GRS mampu mempertahankan kuasa atau munculnya kerajaan baru, semua terletak pada pilihan rakyat Sabah dan strategi politik yang dibina. Bunga melur di tepi pagar, harum mewangi di waktu senja. Pilihan rakyat penentu arah, kita sama menanti sinar baharu. Sebelum kami akhiri video ini, tinggalkan komen anda. Apakah faktor paling anda tunggu? Calon tempatan, pakatan baru,
atau janji pembangunan, sama-sama kita renung dan hargai proses demokrasi negeri Sabah. Sekian, kita jumpa lagi.